Hari ini adalah siri terakhir khutbah tadabbur dan bersempena dengan hari Ashura, hari yang begitu sinonim dengan peristiwa Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang dibebaskan daripada kezaliman Fir'aun. Marilah kita bersama mengambil pendekatan tadabbur dan menghayati ayat ke-6 daripada surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah kepada kamu semasa dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyiksa kamu dengan berbagai siksaan yang dahsyat. Dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan anak-anak perempuan kamu untuk hidup. Dan kejadian yang demikian itu mengandungi ujian yang besar dari Tuhanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali imbas apa yang kita fahami ayat ini menceritakan bahawa Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kaumnya agar mengenang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari cengkaman kezaliman Fir'aun dan tenteranya. Namun pendekatan tadabbur mengundang kita bertanya beberapa persoalan berikut. Mengapakah Nabi Musa alaihissalam diperintahkan mengingatkan kaumnya tentang nikmat dan bantuan Allah? Kerana manusia mudah melupakan Tuhan. Serta nikmat yang segala macam bantuan Allah setelah berlalunya kesusahan dan ujian. Lalu manusia mula tertipu dengan kehebatan dirinya dan menyangka segala yang dimilikinya adalah hasil usahanya, sedangkan setiap nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan peringatan ini dengan peristiwa penyelamatan kaum Nabi Musa daripada Fir'aun? Kerana manusia lebih mudah menghargai nikmat apabila mengenangkan kesusahan yang pernah dilalui. Apabila Bani Israel mengenang penderitaan mereka di bawah cengkaman Fir'aun, mereka akan lebih menghargai nikmat kebebasan yang Allah kurniakan. Dan apakah hubungan ayat ini pula dengan hari Ashura? Seperti yang disebutkan pada awal khutbah ini, hari Ashura mengingatkan kita kepada peristiwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sebabnya. Mereka menjelaskan bahawa itulah hari Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku lebih berhak ke atas Musa daripada kamu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adakah pengajaran hari Ashura sekadar menuntut kita untuk berpuasa sahaja? Sudah tentu tidak. Kerana berdasarkan tadabbur ayat 6 surah Ibrahim yang sedang dibincangkan tadi, terdapat dua pengajaran yang boleh kita terapkan dalam kehidupan. Pertama, menzahirkan kesyukuran kita lebih daripada ucapan di bibir. Sifat bersyukur mengajar kita menghargai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki. Namun kesyukuran yang sebenarnya tidak terhad kepada ucapan alhamdulillah semata-mata. Apabila seseorang benar-benar bersyukur, perasaan itu perlu diterjemahkan melalui amalan dan tindakan.
kaum Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura sebagai tanda kesyukuran atas pertolongan Allah. Begitu juga kita, kesyukuran perlu dizahirkan dengan menggunakan nikmat yang Allah kurniakan untuk melakukan kebaikan. Harta yang kita miliki sebagai contohnya boleh digunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Masa yang kita ada boleh dimanfaatkan untuk berbakti kepada ibu bapa dan keluarga. Ilmu yang kita perolehi boleh digunakan untuk membimbing dan memberi manfaat kepada masyarakat. Beginilah cara seseorang mukmin mengenang nikmat yang diberikan dan menzahirkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran kedua, melahirkan keprihatinan terhadap bebanan dan dugaan kehidupan orang lain. Nabi Musa alaihi salam berusaha membebaskan kaumnya daripada bebanan hidup kaumnya yang berupa kezaliman dan penindasan. Hari ini kita sebagai mukmin juga perlu prihatin terhadap nasib dan kesusahan insan lain. Kerana dewasa ini, dugaan kehidupan boleh hadir dalam pelbagai bentuk. Ada yang berlaku di ruang cyber, ada yang berlaku di tempat kerja, dan ada juga yang berlaku dalam rumah tangga, seperti penderaan fizikal, tutur kata dan emosi. Melebihi batasan simpati, seorang mukmin wajib berusaha menghulurkan bantuan mengikut kemampuannya, seperti melaporkan kepada pihak berkuasa agar hak mangsa terpelihara. Benar pertolongan Allah pasti akan tiba. Tetapi di masa yang sama, seseorang mukmin juga perlu berusaha menjadi sebahagian daripada jalan pertolongan dengan membantu dan melindungi mereka yang berada dalam kesusahan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk memperingati hari Ashura, maka kita selayaknya mengenang nikmat Allah dengan penuh kesyukuran dan berusaha menjadi lebih prihatin terhadap kesusahan saudara-saudara kita. Sifat ini dapat dipupuk melalui hubungan yang berterusan dengan Al-Quran, dengan membaca dan meneliti secara tadabbur mesej-mesej yang terkandung di dalamnya, dan bukan sekadar mengikut kefahaman sendiri, tetapi dengan berpandukan kefahaman para ulama tafsir yang mu'tabar, agar penghayatan kita itu benar, tepat dan menjadi santapan rohani yang berkesan. Mudah-mudahan menerusi pendekatan tadabbur yang dikongsikan ini dapat memberikan kita iktibar dan bimbingan dalam membentuk kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.